simbol negara temikai tak boleh masuk Mekah. Apa yang kita sedang hadap ni? Seorang makcik jemaah dari Turki datang Mekah nak tunaikan umrah, pakai headband kecil warna negara temikai. Tak jerit, tak bawa poster, tak kacau sesiapa, tetapi ditahan di pintu Masjidil Haram. Polis Saudi kata pakai lagi, visa dia akan dibatalkan. Dia diusir keluar. Kita cakap pasal Mekah, tanah suci, tempat sujud, tapi simbol negara temikai dianggap provokasi. Jawapan rasmi, simbol itu politik, tak sesuai untuk ibadah. Tunggu dulu, sejak bila negara temikai jadi isu politik semata-mata? Bila bom jatuh atas kepala kanak-kanak, itu politik ke? Bila hospital dibedil, itu strategi parti mana? Itu bukan politik, itu jenayah, itu darah, itu maruah. Tapi hari ini di hadapan Kaabah, simbol tu tak boleh masuk. Perempuan itu menangis bukan sebab takut, tapi sebab malu. Tempat suci jadi tempat terpisah. Siapa boleh tunjuk solidariti, siapa kena diam. Dan ya, ini bukan pasal headband, ini tanda umat kita semakin hilang keberanian, bahkan di tanah paling suci. Komen berani kalau korang rasa kita sepatutnya lebih berani, bukan semakin senyap di depan Kaabah sendiri. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.